Hai sis, nak terima satu challenge tak? Jawab betul dapat hadiah. Soalan dia senang je. Agaknya siapa lagi pandai? Awak nama apa? Saya Intan. Intan? Saya Aiza. Aiza atau Intan? Aiza. Apakah ibu negara Malaysia? Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yes, betul. 1-0. Soalan kedua. Siapakah Perdana Menteri Malaysia sekarang? Dato' Anwar. Yes, betul. Apakah bunga kebangsaan Malaysia? Melayu. Yes, betul. Soalan keempat. Apakah bahasa kebangsaan Malaysia? Melayu. 2-2. Soalan kelima. Apakah gunung tertinggi di Malaysia? Balu. Yes, betul. 3-2. Soalan keenam. Negeri mana terkenal dengan nasi kandar? Johor ke? Salah. Terengganu. Ganu. Salah. Yes, betul. Ini ialah penentuan siapa pemenang. Sebab ini ialah soalan terakhir. Apakah haiwan kebangsaan Malaysia? Harimau. Yes, dia ada 4-3. Beza sikit je. Menang dia adalah Aiza. Bangga tak? Yes. 1, 2, 3, 4. Yes. Ada main-main ke? Happy. Next kita buat challenge apa lagi? Komen di bawah sekarang juga.